Selamat kembali ke Hustle Demi Hasil. So Hustle Demi Hasil is proudly brought to you by KX Finance Pub. By Clicky Solution. Ya betul. Dan macam biasa kita ada tetamu baru. Betul. Tetamu ni pun tak ada orang asing daripada kita lah. Betul. Dia seorang yang multi-disiplin artis pada aku. Dan dia pun kira hustle. Betul. Bertahun-tahun. Betul-betul kita kenalkan terus. Alright. Diperkenalkan Wan Funky. Ini bos Teo Pandan. Ya, Teo Pandan by Wan Funky. Dia pun minum. Alhamdulillah. Wan apa khabar? Baik-baik, Alhamdulillah. Pasal kau dah selalu minum Teo Pandan jadi Aku minum lain. Lama betul tunggu. Okay Wan, Lah, old fashion. lincah punya. Okay. Macam What are you famous for? Oh, what are you known as? Okay, orang kenal aku sebagai salah satu anggota dari Triple Noise. Yeah. Tapi- aku ingat. Tak. 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 I was never a member of Triple Noise actually. Oh. To make it clear again and again, I was never a member of Triple Noise. Aku cuma cover untuk dorang for Musica Extravaganza 2005. That's the first one. Itu je. Then after that, orang thought that I was one of them lah. Itu je. Oh. Ah. Okay. Mana kau involve dengan orang sekali je lah. Sekali je. Kan? Tapi you never thought that kau tu part of Triple Noise. Triple Noise. Yep. Macam mana boleh masuk Triple Noise tu? Just to make noise. Okay. So dia noisy. Okay, so aku lepak dengan Rama dengan Syafiq at that point of time lah kan. And that particular year aku masuk NS. So at that particular year juga dorang kena perform with dorang kena perform for Musica Extravaganza. So dorang decide to perform dua orang aja. Pasal salah satu daripada anggota dorang maybe ada some issues lah or some other things he has got to do kan. Jadi he cannot appear. So they have to look for another member. Tapi macam mana diorang tahu yang kau boleh rap? Were you like a I was in the scene. rapper ataupun macam like hip? Siap. Okay. I was not a rapper, I was a break dancer. B-boy. Tangkap Apa dia. benda? Makan. B-boy. B-boy. Tapi rap pun ada sikit-sikit lah. Aku ada join a little bit of competition, rap here and there. Then diorang ada cakap aku, kita tengah nak cari the third member just to cover for this show. So aku cakap diorang, apa yang nak susah sangat kan? Aku ada kat sini, aku boleh tolong korang lah. But then diorang cakap, engkau masih kat dalam NS ni macam mana? Aku cakap, engkau just write a letter to Tekong. Dia cakap boleh ke? Aku cakap just try lah kan. So indeed diorang write a letter. Bila kau dah dengan Triple Noise, diorang very much into the hip hop scene. Yes, correct. Dulu ada apa? SG Hip Hop. SG Hip Hop, correct. Hip Hop SG SG Hip Hop. Dulu ada SG Hip Hop dekat Downtown East. Oh, Every year ada okay, that big event. Yeah. So that's where you will see people like Ali Fikir. Correct. How was that scene back then? So kau one of the organising party or something like that? Not very for much involved in it. Yeah, I have my own gig actually. Tapi bila aku masuk LaSalle, that's when aku organise aku punya own gig lah. Oh yeah. It's called Fresh Night lah. Fresh Night 1, Fresh Night 2. Fresh Night 3 orang lain dah take over lah. Then I'm not too sure whether there's 4 or not lah. But at that point of time, hip hop was gila lah. So benda hip hop ni kalau tak silap aku benda ni tengah macam jalan mana-mana mesti ada event hip hop tau. Tak silap tahun 2001 kan. Yes. So zaman-zaman tu aku ingat kita pakai topi-topi besar. correct. Zaman tu ada topi besar dan dekat town ada gig correct. and also that era. Itu zaman-zaman Hiren, kau ingat? Hiren lah, Hiren. So it was around Tower Records. tahun 1999 where it was very active lah. And kita selalu kat Youth Park lah. Yes. That is where kita selalu gather, The underground practice, scene everything is lah. interesting. Graffiti artist, DJ ada kat sana, rap ada, break dancer semua kita kat sana. All that thoughts. Okay. Graffiti. Yeah. Graffiti. Oh. Kenapa aku panggil dia multi-discipline artist? Jadi dia sirakkan lagi spray. Correct. Graffiti. Dia tahap apa tau? Sebuah dia
dia boleh custom macam-macam babe. Macam like, Yeah. ini brand apa ah? Okay, Macam jangan dia ni kasi peta ni. kreatif. Dahsyat. Dia kira macam Jackie Chan lah. Jackie Chan. Jackie Chan jangan kasih dia nampak benda-benda yang dia boleh buat stunt, panjat-panjat. Jadi dia ni tak boleh nampak benda, nanti Correct. dia create apa dia punya sendiri. Sama macam Jackie Chan. Sama lah. Oh, bukan Chan, jangan Chan, Chan. monyet. Monyet dia kembali. Jackie Chan ah. Ha. Need wedding or renovation funds? KS Finance unlocks your path. We manage credit profiles and SME growth. WhatsApp us at 8035-3393. Apa soalan dia? Ah, Graffiti. Gravity. Tapi lepas tu dia jadi kufi. Oh, aiskrim. Bukan. Kufi aiskrim. Yang ada Arab. Oh, Itu bukan. kulfi. Oh, kulfi. Lain. Salah channel. Itu dessert Arab Kulfi dessert. aiskrim. Dia jadi Dia kufi. makan ayat-ayat. Macam mana nak makan ayat tu? Makan ayat. Peninding. Oh, kufi dengan yang tadi apa aiskrim tu? Kulfi. Kulfi. Okay, Kulfi okay, is a okay. dessert. Alright. Kalau Lutfi, kawan Luffy kita. lain. Ya, so kufi. Kufi. So dia hasil dengan buat lukisan, painting, seni lukis. Kau ajar makan ayat-ayat. Habis kau nak makan kufi. So macam tak boleh hafal lah makanan. Oh, okey. Ini kufi kira macam kalau yang Cina pakai tulis yang Kaligrafi kaligrafi tu. Sort kufi of macam tu juga. Dia macam gitu. Dia macam Tapi gitu. dia straight lah. Oh, Ada- dia yang straight tersusun punya. Dikotak-kotakkan kotak-kotak. ayat tu So dikotakkan. pada aku yang nak cerita ni perjalanan dia sebagai seorang pelukis lah. Okey, boleh. Tapi dia tak lukis dalam kedai. Yes, correct. Ayat apa tu? Tiga kul. cuba cerita. Okay, so ni kufi ni dia punya idea datang lambat sikit lah. About 2000 dalam 2015, 2014 about there. Yes, ada kena-mena dengan graffiti juga. Sedulu memang aku suka cuci conteng. Kan? Jadi after that aku stop. Then I need to macam tangan ni dah gatal tau. Pasal dah lama tak paint kan. So I want to find something lah. So ada satu hari tu aku duduk rumah parents aku. Duduk aku tengok around rumah dia. Kat ni rumah tak ada ayat ni. Cakap tak ada lah. Kau paint lah. Kau buat lah satu. Oh. So macam betul boleh. Boleh. Kau buat je. So memang idea kufi tu dah ada. So aku keep on looking at the net, internet semua kan. Tengok this is very unique lah. So aku do a little bit of research, baca balik, tengok whether it is boleh ke tak. Pasal ada orang cakap haram tak boleh buat. Oh ya ke? Ada this issue tak tahu. Ada orang cakap tak boleh. As in bikin Kufi. ayat tu jadi kufi. Yes. Oh, okay. Orang cakap tu haram. Haram tak macam boleh. something salah lah, tak boleh pakai So lah. dia jadi macam design. Correct. Tapi ni kufi ni dia punya art is way back. During our Prophet era pun dah ada. Or before that. Dia buat tu macam Egypt style. Correct. Bukan macam pasir kan. Jadi sekarang kita more to Macam pasir ni. sekarang kita more to Jawi kan. The easiest way to read lah. Dulu orang pakai kufi. Before Jawi diorang pakai kufi. Correct, you are right. Before Jawi they use kufi. So banyak kat masjid semua kalau kau tengok, kalau kau perhatikan kat masjid semua ada kufi. Tapi aku heran tu kat masjid ada kufi. Apasal korang tak cakap tu haram? Asal? Azal. Asal? Yang tu. Yang kecil ni. Yang Asal? kecil. Azal. Aku pun tak tahu. Okey, kita tinggalkan dulu. Jadi so aku start buat kufi ni. Aku pasal graffiti kita buat kat wall kan. So aku buat kufi pun kat wall lah. Tapi ni kali aku pakai paintbrush. Aku hand painted paintbrush. It was a short one lah. It was a syahadah. My first one. Wow. The first one was a syahadah. Itu pendek kau. Itu paling pendek. Betul juga. Itu paling pendek. Syahadah. Gini ada Cian. Macam aku. Ini. Oh yang ni. Dia macam kau dapat ikan apa? Besar gini. Tapi padahal ni. Gini kan. Ini je. Yang paling panjang aku pernah buat kufi is ayat kursi. Oh, Itu kat rumah orang juga, wall juga. Aku start buat tengah hari, aku habis besok pagi pukul 7. Okey, nasib baik lah. Kira diorang takkan marah punya lah pasal kau buat ayat
Ya. Naik kursi kan. And Agak-agak was- kalau apa yang dia buat kan orang dia cantik-cantik, orang akan marah. Buang dia kosong lah. Nanti lah saya datang lah. Orang nak marah. Dia bagus. Okey, kopi. Kopi. Kopi pula. Okey, interesting lah. Ya. Best. So after tak ingat saya. So kufi ni dia boleh bikin dekat frame Boleh. untuk orang gantung kat rumah Correct. ataupun boleh bikin kat wall terus. Correct. Yes. Atau ada pun kadang-kadang boleh bikin dekat kedai-kedai. Yes, Tapi correct. dengan permission. Jangan bikin kat Jangan sebab- ikut suka hati masuk buat. Kau jangan bikin kopi kat muka. Okey, dia soalan dia. Soalan. Okay? Okey. Selalu gravity kan orang bikin kat luar street art kan. Ya. Kalau orang bikin kufi orang marah tak? Tak. Betul lah. Kan? Kat Jangan marah. Macam mana? Ni ayat tu. Ni ayat bismillah Okey. Sekarang dia simple je. Okey, besok kita bikin kat Masjid Sultan pergi depan. Tengok imam tu tumbuh rambut. Boleh tak? Boleh, kita boleh try. Kita boleh try. Selain daripada menyanyi, dia juga pernah berlakon. Ya, betul. Ya, Pernah. Ya. Dan pelukis. Okey. Okey. Selain tu, dia juga pengajar pemandu. Kau pasal busy sangat ni. Tapi nak hidup, nak macam mana lagi? Busy sangat. Sekejap, sebentar. Korang boleh Okey, sikit. Apa kau Berapa banyak? Kenapa kau busy sangat ni sekarang? Aku ni kerja tukar-tukar lah. Kau tak reti duduk diam ah. Tak reti. Tak Kalau kena je aku girlfriend tukar. tukar-tukar? Tak. 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 Jangan jadi lah, macam Ini tak, lain. tak. Eh, Kau cocok aku tak? wah. Sahabat tak sampai. Sahabat tak sampai. Aku memang kalau part kerja ni ada sikit cerewet lah. Tak kena pada aku akan jalan lah. Aku berhenti lah. Because aku tak nak layan ni semua politik-politik ni semua. Sebelum Jalan dia je lah. makan diri. Baik, kita Aku makan diorang dulu. Tapi betul lah, kita kerja kat Singapura ni, gaji tu tak seberapa sangat tau. Tak, betul. Hati mau happy. Betul. Yap. Gaji 1 bulan 700, tapi kalau hati happy 10 tahun pun kita boleh tahan. Betul lah. Tapi kadang-kadang 100 pun rabak juga. Kalau gaji 1 bulan 1 juta, Hmm. hati tak happy, besok pun boleh belah. Betul. Betul lah. So, Dah lah, balik lah. Betul. Sedih dah, itu sedih dengar. Dah. terjun lah. Terjun dalam laut lah. Betul. Kenapa? Ha. Tapi, how was the job like? Instructor Driving instructor Ada perangai orang yang paling pelik. Paling banyak Student paling pelik. Ada yang pelik-pelik, ada yang kurang ajar, ada yang baik. Banyak. Pilih banyak. satu. Pilih satu. Yang kurang ajar, yang pelik-pelik, yang apa tu. Pelik. Pelik Siapa soalan ni? Ni aku tanya pelik. Okay. Sorry. Okay. Yang kurang ajar, yang apa. Yang step gerik kira step angkat jadi boleh pass. Oh, ada. Itu yang paling banyak tu actually yang betul lah, betul kan, lah. angkat nak pass. Itu paling banyak. Ada satu ni aku masih ingat lagi lah. So this learner dia masuk, dia bilang, aku dah boleh drive kereta, aku dah boleh gini. Kat satu negeri tu yang dia ada rumah kat sana. Bukan kat sini dia negeri lain dia ada rumah kat sana. Dia cakap, itu lagi gate aku kecil. Aku bawa kereta besar. Aku boleh buat S-Cross ni, no problem. Aku cakap, okey lah, buat lah. Buat je. Buat. Pasal aku dah tahu dia punya karakter kan. Kalau aku cakap semua salah. Okey, aku buat je. Serius lah. Asal aku cakap salah. Ni siapa instructor ni? So, aku diamkan lah. Aku ajar mana yang patut. Okey, kau buat. Sekali dapat tahu, test fail. Tu paling best. Aku rasa dia gugup ke. Tak ada. overconfident. Dia cari gate yang kat rumah dia tu. Kat sini tak ada. Sini tak ada. Dia tak tahu nak masuk mana. S-Cross kat driving center tu besar. Rumah dia kan kecil. Dia cuma boleh buat kecil je. Besar tak boleh. Faham tak? Jadi macam itulah. Tu tak payah poyo lah orang kata kan. Ada yang betul-betul nak belajar. To be honest Engkau instructor yang jenis apa? Friendly ke? Neutral ke ataupun pasal aku pernah nampak instructor ni ada yang kepala angin. Ada kepala angin macam tunjuk step fierce. Aku rasa aku the one yang paling relax lah. Oh, aku ingat kau datang macam like, hey, what's up everybody? Now let's go and check out the car. Ada juga, easy, ada. easy. Aku rasa aku yang paling relax lah. Yang paling relax. Pasal aku believe kalau diorang stress, diorang pressure, kita tekan diorang tak boleh drive. Walaupun diorang boleh drive. So kalau aku relax dengan diorang tak boleh drive sampai diorang boleh drive. Betul. Ni aku punya teknik lah.
Dengan kalau kau kasi dia pressure, dia masuk kereta, buat dia tersalah tekan, nyawa kau kat dalam betul. tu. Aku cuma ada break je. Itu je aku ada. Tekan clutch dia pun tekan minyak punya tai. Minyak. Tai minyak. Tai minyak. Aku cakap pasal tai minyak. Minyak ni. Kan? Minyak, Pasal nak tanya juga. Dia ada kerja juga kena mengena dengan minyak. Oh, aku tahu. Buat dengan minyak. Oh, okey. Minyak wangi. Bukan. Minyak wangi. Dia pun tukang urut. Minyak, tukang urut. Minyak urut, yes. Oh, okey. Muscle, apa? Muscle Teh. man. Muscle man sports therapy. Muscle man Kalau- sports therapy. Muscle man sports therapy. Kalau muscle teh, jumpa dia. Jumpa aku. Muscle cramp, jumpa Muscle dia. cramp, jumpa dia. Kau nak buat pinjaman? Jumpa KS Finance Puff. Yes. Aku tahu Lain lain. kali tukar nama senang sikit lah. Tak, pasal English kan. Yang boleh hafal tu KS. KS. Bila nak masuk KS mesti finance, masuk dulu. Bila nak masuk finance puff, Sangkut. Memang. lidah aku dah bunyi macam-macam. Macam bunyi Arab kadang-kadang. Finance. Tapi apa-apa pun thank you kan. Okey, pasal tukang urut ni. Okey, Jadi, aku tengok kau macam busy semua benda kau fikir. Bila masa yang kau pergi ambil kos ataupun pergi belajar benda-benda ni semua? Okay. Aku actually ambil course sports therapy ni bila aku dah nak berhenti daripada driving instructor. So aku driving instructor for 6 years. Untuk 6 tahun then 1 month before bila aku dah sign tender lah, senang cakap aku dah sign tender terus aku pergi ambil course. Pasal aku tahu lepas aku jadi driving instructor, aku tak akan bekerja dengan company for the time being. Jadi macam mana nak cari duit kan. So aku ambil course sports therapy lah. Pasal aku sakit pinggang, aku sendiri ada sakit pinggang dah 20 tahun. Jadi aku pun nak tahu apa masalah pinggang ni semua kan. Ya aku ambil course dia lah. Oh, jadi sekarang kalau sakit pinggang kau urut diri kau sendiri Betul lah. Aku cari bucu-bucu table lah, aku urut lah. Tekan lah. Aku pakai tangan pun salah. Pakai bucu. pakai jari. Idea juga. Kau taruh gini siku. Ni. Try. Goyang-goyang. Masalah ni. Barat tu Bucu. Baik pergi cari bucu. yes. Cuba lah. So kau ambil kos tu berapa lama? Is it a crash course ke atau dia Dia- makan bulan makan tahun? Dia course 6 hari. Course. Okay. Course dia 6 hari je. Oh, okey. 2 weekend, 4 hari praktikal lah. Then dah habis lah. Dah. Pas terus okey lah. Okay. Kita Kalau dapat fail? cert. Nak fail susah. Rasa tak ada fail lah benda ni. Nak fail susah. Oh, because Ni they yang pay. apa make course yang Skills future punya course. skill Mas future. pass. Yes. Mas pass. Bagusnya skill future ni. Ya. Sure pass one. Betul? So kalau kita kira full time dengan bergerak bebas lah, freelancing. Okay. So banyak macam setiap kali habis full time tu kau back to freelancing kan. So apa cabaran as a freelancer? Duit. Senang cakap lah, duit. I mean, kalau kita kerja full time, adalah hasil dia kan. Every end of the Every month kita month, dapat gaji kan. Fix. Kita tak payah fikir ada cukup duit ke tak pasal gaji dah fix. Tapi kita kurang time dengan family. Tapi bila dah move to freelance ni, So bestnya freelance ni more sebab time you with can family. Kau manage. Manage Okay, family and everything, manage our own time. Tapi kalau tak ada klien tak ada duit lah. Kalau tak ada kerja tak ada duit. Dia akan jadi kelain lah. Kelain. Ini yang masalah dia. Whether it's personal or SME financing, KS Path provides tailored solutions. Optimize cash flow with invoice financing or unlock equity with property cash out. Contact us today.